Kisah mengejutkan di Ipoh, Perak. Isteri mandul menantu menjalin hubungan sulit dengan ibu mentua untuk mendapatkan zuriat dan pengakhiran yang mengerikan. Pada suatu pagi di Bandar Ipoh, Perak, sinaran mentari pagi memancar lembut melalui tingkap terbuka sebuah rumah 3 tingkat berinspirasi kolonial yang terletak tersorok di lorong kecil berhampiran pusat bandar. Rumah itu tidaklah terlalu mewah, tetapi ada sesuatu yang membuat orang luar yang lalu lalang menoleh. Dari pagar besi tempur hitam yang dicat elektrostatik hingga barisan pokok pinang yang rapi di sepanjang jalan masuk dan jambangan bunga bougainvillea yang mekar di balkoni tingkat 2. Keluarga Puan Aminah telah tinggal di sini selama lebih 20 tahun. Seorang wanita yang kehilangan suami membesarkan anak perempuan sendirian dikenali sebagai seorang yang lemah lembut dan berakhlak mulia. Tutur katanya sopan, sentiasa berbaju kurung dan bertudung kemas apabila keluar. Penampilan anggun itu menjadikannya contoh wanita yang dihormati oleh jiran-jiran. Anak perempuannya, Sofia, tahun ini genap 20 tahun, baru berkahwin lebih 2 tahun. Dia cantik lembut dan mempunyai perwatakan seperti ibunya. Suaminya Hafiz, seorang jurutera berusia 23 tahun, tinggi lampai tenang, berasal dari Johor Bahru, datang ke Ipoh untuk bekerja lalu jatuh cinta dan mengahwini Sofia. Mereka cepat berjodohan untuk perkahwinan yang sederhana tetapi meriah. Sejak berkahwin, Hafiz tinggal bersama ibu mentuanya. Ketiga-tiga mereka tinggal sebumbung. Pada mulanya ia kelihatan janggal, tetapi anehnya mereka hidup sangat harmoni. Namun dalam suasana yang tenang itu ada perkara yang hanya dirasakan oleh penghuni rumah. Keluhan pada waktu malam, kesunyian selepas makan dan terutamanya pandangan mata Hafiz. Setiap kali terlihat gambar imbasan ultrasound Sofia yang tidak berisi. Setelah 2 tahun berkahwin, Sofia masih belum ada berita gembira. Dia pergi pemeriksaan secara rahsia, memegang keputusan itu lalu menyimpannya di dalam laci. Hafiz tidak bertanya, tetapi melihat pandangan mata isterinya yang mengelak, dia tahu ada sesuatu yang tidak kena. Pada suatu malam di dapur yang sunyi ketika Puan Aminah sedang membasuh sayur di bawah pili air, Sofia datang dengan ragu-ragu. "Mak, kalau saya tak boleh beranak, Mak akan salahkan saya ke?" Puan Aminah terkejut menoleh ke arah anak perempuannya. Di mata wanita berpengalaman itu ada sesuatu yang hancur. "Kenapa tanya macam tu? Dah pergi periksa ke hal tu?" Sofia menunduk, suaranya tersekat. "Doktor kata peluang sangat rendah, hampir mandul." Kesunyian berpanjangan, bunyi air mengalir memecah kesunyian seperti mengejek. Puan Aminah tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengusap lembut rambut anaknya. Hatinya terasa perit. Pada masa yang sama di tingkat atas, Hafiz duduk sendirian di bilik membuka semula mesej daripada ayahnya. "Kalau tak boleh beranak, ceraikan saja. Kau seorang saja pewaris keluarga kita. Kalau kau tak ada anak, habislah keturunan aku, takkan jaga anak orang lain." Hafiz menggenggam telefonnya kuat-kuat, giginya mengetap, peluh merembes di pelipisnya. Di suatu tempat dalam rumah yang kelihatan tenang ini, sebuah tragedi sedang bermula secara senyap, bukan dengan pertengkaran yang bising tetapi dengan kesunyian yang mematikan. Serpihan harapan perkahwinan tanpa zuriat dan kesepian yang berpanjangan. Seorang wanita yang telah kehilangan suami lupa bahawa hatinya masih boleh berdetak. Malam itu seluruh rumah 3 tingkat itu sunyi luar biasa. Sofia duduk memeluk lutut di sudut sofa ruang tamu. Cahaya lampu kuning samar menyinari wajah pucatnya. Puan Aminah pula sedang membancuh teh di dapur, matanya melilau keluar tingkap. Hatinya berat setelah perbualan singkat dengan anak perempuannya petang tadi. Hafiz pulang ke rumah sekitar jam 9.00 malam. Badan berbau arak, pintu terbuka mengeluarkan bunyi bising membuat Sofia terkejut. Hafiz mencampak bengnya ke kerusi, menanggalkan kemejanya, berkata perlahan, "Kenapa duduk macam patung ni?" Sofia tidak menjawab, tangannya masih menggenggam erat tuala di pangkuannya. Dia sudah lama berniat untuk membincangkan hal ini tetapi asyik menangguh. Hari ini mendengar ibunya menyuruhnya berterus terang kepada Hafiz, barulah dia mengumpul keberanian. "Abang, saya nak cakap sesuatu." Hafiz duduk bertentangan, menghulurkan tangan mengambil segelas air kosong, suaranya kedengaran berat. "Cakap apa abang, dah penat sangat ni." Sofia memandang tepat ke mata suaminya tersekat-sekat. Saya tak boleh beranak." Hafiz terhenti, gelas air tergantung di udara. Dia tersenyum sinis. "Macam abang tak dengar jelas. Awak cakap apa?" "Saya dah periksa. Rahim saya lemah, ovari tak berfungsi normal, peluang hampir sifar." Bilik itu tiba-tiba sunyi sehingga bunyi jam dinding berdetik kedengaran jelas. Puan Aminah di dapur terhenti, tangannya cuba menahan nafas untuk mendengar. Hafiz menundukkan kepala kedua tangannya, tidak berkata apa-apa selama beberapa minit.
Kemudian dia menghembuskan nafas panjang bangun mendadak suaranya sedikit meninggi. Jadi awak rahsiakan daripada saya bila periksa. Kenapa tak cakap awal-awal? Sofia mula menangis, suaranya bergetar. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya takut. Takut apa? Takut abang tinggalkan awak ke? Hafiz tersenyum tawar. Awak ingat saya seronok sangat ke jadi menantu rumah ni? 3 tahun dah, depan-depan semua puji tapi belakang-belakang semuanya bisik-bisik. Ayah saya telefon setiap minggu marah, kata tak pandai pilih isteri, buat apa kahwin dengan perempuan macam tu. Sofia bangun mendadak menangis sambil berkata, kalau abang rasa kahwin dengan saya satu kesilapan, abang pergilah. Hafiz tidak menjawab. Dia memalingkan muka berkata dengan geram, saya tak kata ini kesilapan, tapi hidup macam ni saya pun dah penat sangat. Sofia lari naik ke tingkat 2 membanting pintu bilik dengan kuat. Hatinya seperti pecah berderai. Dia tahu ini bukan hanya tentang rahim ovari atau kemandulan, tetapi kepercayaan antara suami isteri yang semakin luntur setiap hari. Puan Aminah masih berdiri di sudut dapur, matanya penuh kerisauan melihat Sofia. Setitik air mata tua jatuh ke tangannya yang panas. Dia tahu mulai hari ini rumah ini tidak akan lagi tenang seperti dahulu. Pagi keesokan harinya Ipoh diselubungi hujan renyai-renyai. Suasana di dalam rumah lembap dan berat, seolah-olah ketiga-tiga mereka memikul beban di hati. Sofia berbaring membelakangi dinding, matanya bengkak. Dia tidak dapat tidur selepas pertengkaran malam tadi. Di tingkat bawah, Puan Aminah sedang sibuk membancuh teh halia tetapi fikirannya melayang-layang. Dia mendengar setiap kata Hafiz kepada anaknya malam tadi, mendengar dan memahami tetapi tidak berani campur tangan. Manakala Hafiz selepas menukar pakaian dengan tergesa-gesa senyap-senyap mengeluarkan motosikal dari rumah. Dia tidak bersarapan, tidak berkata apa-apa kepada sesiapa. Pagar besi tempa tertutup di belakangnya menghasilkan bunyi kret yang memekakkan telinga dalam kesunyian pagi. Dia memecut motosikal ke kafe biasa yang terletak berhampiran persimpangan Jaya, memilih sudut tersembunyi lalu menghidupkan telefonnya. Mesej dari ayahnya Encik Razak yang dihantar semalam masih terpapar jelas, membaca seperti tikaman. Sampai bila kau nak rahsiakan dari aku isteri kau boleh beranak ke tidak? Kalau tak boleh beranak, ceraikan senang saja. Aku tak perlukan menantu yang baik. Aku perlukan cucu lelaki sulung. Hafiz dengan tangan bergetar menekan butang panggil. Pihak sana mengangkat panggilan tidak sampai 3 saat. Hello. Akhirnya kau sudi telefon balik. Maaf ayah, beberapa hari ni saya sibuk. Aku tanya betul-betul. Sofia mandul ke doktor, kata peluang rendah, hampir tiada harapan. Siapa cakap? Diam seketika. Kemudian Encik Razak berkata dengan geram, jadi tunggu apa lagi? Kau nak tanggung malu keluarga di sana ke? Aku cakap kali terakhir. Kalau tak boleh beranak, ceraikan saja, balik kampung. Aku carikan isteri lain yang berumur 20 tahun pun ramai. Jangan sampai aku malu depan sanak saudara. Tapi saya cintakan Sofia. Cinta apa kebendanya isteri itu untuk melahirkan anak? Kau nak hidup macam pengantin baru sepanjang hayat ke? Atau nak minta orang lain beranakkan untuk kau? Kau masih lelaki ke tidak? Hafiz bunyi telefon diletakkan, kedengaran memekakkan telinga. Hafiz meletakkan telefon di atas meja, kedua-dua tangannya memegang kepala. Pelayan membawa kopi, dia tidak berselera menyentuhnya. Rasa pahit itu kini tidak seberapa berbanding kepahitan di hatinya. Dia teringat dahulu ketika berjumpa dengan ayahnya. Ayahnya berkata mengahwini anak orang terhormat itu bagus, asalkan dia boleh beranak. Kini semua harapan telah musnah. Bukan kerana dia tidak lagi mencintai Sofia, tetapi kerana seluruh dunia seolah-olah berpihak kepada keturunan. Hafiz pulang ke rumah hampir tengah hari, wajahnya tanpa ekspresi. Sebaik sahaja melangkah masuk rumah, Puan Aminah segera datang, tangannya memegang segelas jus oren. Minum sikit air ni, mak baru perah. Cik, letak saja, saya boleh ambil sendiri. Jawapan itu membuat Puan Aminah terkejut. Cik, sudah lama sekali sejak Hafiz menjadi menantu dia sentiasa memanggil Puan Aminah dengan mesra Mak Aminah, tetapi hari ini dia kembali menggunakan panggilan rasmi dan jauh seperti orang asing. Gelas air diletakkan di atas meja, dia berpaling dan berlalu pergi, hatinya resah. Sesuatu sedang retak secara senyap dan berbahaya. Di tingkat atas, Sofia masih berbaring kaku, matanya terbeliak bukan kerana tidak boleh menangis tetapi kerana air matanya sudah kering. Petang itu cuaca mendung seperti hati penghuni rumah 3 tingkat di tengah Ipoh. Sofia mengunci pintu biliknya sejak pagi, tidak turun makan tengah hari dan tidak mahu membuka pintu apabila Puan Aminah mengetuk perlahan, nak makanlah sikit, tak elok menahan lapar.
Tiada jawapan, hanya bunyi angin dari tingkap yang memukul langsir putih menciptakan irama kesedihan. Hafiz duduk di meja kerja, tangannya menggerakkan tetikus tanpa sedar tetapi matanya tidak dapat fokus pada skrin. Fikirannya penuh dengan kekusutan kemarahan, kerana dimarahi ayah, rasa bersalah terhadap Sofia, perasaan terperangkap yang membuat dia gila di dalam rumah ini. Setiap keluhan Sofia, setiap pandangan ingin tahu dari jiran, semuanya seperti sangkar kaca besar yang menjerutnya membuat dia sesak nafas. Lewat petang apabila Sofia masih belum keluar dari bilik, Puan Aminah terpaksa mengemas dapur sendirian. Hafiz turun dari tingkat atas berniat untuk keluar tetapi berhenti apabila melihat Puan Aminah sedang sibuk menyiang ikan, sebelah tangan memegang papan pemotong, sebelah lagi tangannya bergetar memegang pisau. Melihat dari belakang, Puan Aminah lebih kurus daripada yang disangkanya, rambutnya yang disanggul tinggi, beberapa helai uban jatuh ke tengkuknya, baju kurung lusuh berbau asap dapur. Dia mengeluh menghampiri Mak, biar saya tolong. Puan Aminah sedikit terkejut menoleh. Tak apa, sikit saja ni. Mak pegang pisau macam tu bahaya, bagi saya. Tanpa menunggu reaksi Puan Aminah, Hafiz mengambil pisau dengan tenang menyiang bersih sisa-sisa ikan. Puan Aminah duduk di kerusi di sebelah menggosok-gosok tangannya, cerit teh masih panas, suasana tiba-tiba menjadi tenang. Selepas sekian lama Puan Aminah bersuara, suaranya perlahan. Hafiz tahu hal Sofia kan? Hafiz mengangguk, matanya masih memandang ikan. Dia tak berani cakap dengan Mak, baru semalam dia berani buka mulut. Mak faham dia takut dihina. Saya tak menghina. Hafiz berkata perlahan, cuma tekanan terlalu banyak keluarga saya, ayah asyik telefon dan mendesak, saya pun tak tahu nak buat macam mana. Puan Aminah mengeluh, pandangannya jauh. Dulu Mak pun kahwin masa umur 18, beranakkan Sofia seorang saja, lepas tu arwah abah meninggal. Mak besarkan anak seorang diri sambil jadi guru, sambil mengajar tuition, sambil menanggung cacian keluarga arwah suami. Belasan tahun tak mudah nak hidup. Hafiz mengangkat kepala memandang Puan Aminah. Buat pertama kali dia merasakan kesepian yang jelas terpancar di mata wanita itu. Kesepian yang jarang difahami oleh lelaki, berlarutan, senyap tetapi menelan seluruh usia muda. Mak hebat betul. Dia berkata perlahan. Puan Aminah tersenyum tawar, matanya berkaca. Mak kuat sebab tak ada sesiapa lagi untuk bergantung harap, tapi Mak tahu semua orang ada masanya akan lemah. Mereka berdua duduk diam, bau ikan segar, bau teh, bau senja yang samar-samar menembusi celah tingkap. Di dapur yang sempit, jarak antara menantu dan ibu mentua seolah-olah semakin rapat, bukan dengan isyarat tetapi dengan perasaan. Satu simpati yang tidak bernama berbahaya samar-samar dan mula membesar. Di tingkat atas, Sofia melekapkan telinganya pada pintu. Dia tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan, tetapi bisikan dari dapur membuat dia tidak selesa, seolah-olah dia terasing. Pada hari-hari berikutnya, cuaca di Ipoh bertukar kepada petang yang hujan renyai-renyai. Rumah 3 tingkat itu terasa lebih lembap tetapi juga lebih hangat dengan bau masakan, bunyi kipas sailing yang berputar dan perbualan senyap 3 orang yang saling berdampingan. Pergerakan harian seperti memotong sayur, membasuh pinggan, membungkus bekal makan tengah hari untuk Hafiz menjadi adegan yang berulang, setiap kali berulang meninggalkan kesan yang berbeza di hati. Hafiz tiba-tiba mula memperhatikan butiran kecil ibu mentuanya yang sebelum ini tidak pernah dia hiraukan. Cara Puan Aminah menyusun setiap pinggan, cara dia membongkok mengambil sudu yang terjatuh kerutan di dahinya apabila melihat Sofia keletihan. Pada suatu kali ketika Sofia bekerja shift malam, Hafiz melihat Puan Aminah duduk sendirian di ruang tamu melihat gambar lama arwah suaminya. Dia berdiri di sebelah dengan senyap lalu menarik kerusi dan duduk di sampingnya. Mak selalu sedih macam ni ke? Puan Aminah mengeluh menepuk lembut tangannya. Siapa tak sedih bila teringat orang yang dah tiada? Tapi Mak dah biasa sedih sikit, lepas tu dah okey. Hafiz tidak menjawab, hanya memandangnya. Matanya bersinar dengan perasaan yang bercampur aduk antara simpati dan keintiman. Mereka mula meluangkan masa bersama seperti itu, tidak perlu banyak bercakap tetapi perasaan yang bertukar sudah cukup untuk menggetarkan hati. Suatu petang hujung minggu di luar baru sahaja berhenti hujan, Hafiz membawa naik beg barangan ke tingkat atas dengan kekok menjatuhkan beberapa bungkusan ke lantai. Puan Aminah berlari naik dari bawah untuk membantu. Biar Mak saja, Hafiz, duduklah rehat sikit. Tak apa Mak, saya boleh buat sendiri. Ketika menghulurkan tangan untuk mengambil bakul, tangan mereka tidak sengaja bersentuhan. Sentuhan itu sangat ringan tetapi tangan Mak Cik Aminah yang tua terasa hangat dan lembut, tangan Hafiz pula hangat dan sedikit bergetar. Mereka saling berpandangan seketika yang panjang lalu sama-sama memalingkan muka seperti kanak-kanak yang tertangkap.
tetapi di dalam hati sesuatu telah berubah. Malam itu selepas makan Sofia masuk tidur awal. Puan Aminah mengemas pinggan mangkuk. Hafiz duduk di ruang tamu membaca buku yang tidak sedikit pun dia fokus. Puan Aminah tidak sengaja menjatuhkan kain lap dapur. Hafiz cepat-cepat mengambil dan menghulurkannya. "Mak, biar saya." Puan Aminah menerima kain itu, mata mereka bertembung. Dan kali ini kedua-duanya tersenyum senyuman yang sukar ditafsirkan, separuh malu separuh lega. Sejak itu gerak-geri kecil seperti itu semakin kerap berlaku. Hafiz selalu memerhatikan dan menghidangkan semangkuk sup tambahan untuk Puan Aminah atau berinisiatif menyapu lantai apabila melihatnya letih. Puan Aminah pula sering duduk di dapur menunggu Hafiz pulang sendiri membungkus beberapa kuih kecil untuknya bawa makan tengah hari. Perasaan mengambil berat yang asalnya adalah kasih sayang kekeluargaan perlahan-lahan bertukar menjadi selubung emosi lain samar-samar tetapi cukup kuat untuk membuat mereka keliru. Pada suatu malam yang berangin kencang, Sofia berjaga lewat kerana kerja kebetulan turun untuk mengambil air. Dia melihat lampu ruang tamu masih menyala, suara bisikan yang sangat perlahan kedengaran, pintu hanya terkatup separuh. Dia menahan nafas melekapkan telinga pada celah pintu. Dalam kegelapan, Puan Aminah dan Hafiz duduk rapat menunduk, suara mereka berbisik seperti meluahkan rahsia berat kepada satu-satunya orang yang boleh memahami. "Mak tak nak buat apa-apa yang salah." Suaranya perlahan diselubungi ketakutan. "Saya tahu, saya pun tak nak." Hafiz terhenti lalu mengeluh. "Tapi saya rasa penat sangat, Mak." Siapa saja yang tak nak dengar suara anak kecil dalam rumah? Sofia berundur hatinya seperti diremas kuat perasaan terasing. Bukan kerana kata-kata mereka tentang ingin mempunyai anak, tetapi kerana cara mereka saling mendekat sudah berbeza. Dia melangkah laju naik ke tingkat atas, hatinya kusut seperti tali yang ditarik tegang. Keesokan harinya Sofia tidak berkata apa-apa kepada ibunya, tidak makan bersama. Puan Aminah berpaling memandang anaknya, matanya berkaca ingin bersuara tetapi menelan kembali kata-katanya. Dia faham perkara sekecil-kecilnya pun boleh merosakkan segalanya. Manakala Hafiz berdiri sendirian di anjung memandang ke lorong yang basah hujan seolah-olah menguatkan setiap pemikiran dalam dirinya. Dia bertanya pada diri sendiri prinsip mana yang harus dipegang dan apa yang boleh dilanggar. Setiap kali dia menjawab, hati nuraninya seolah-olah menggeleng, tetapi hatinya mempunyai alasan tersendiri tidak mengikut sebarang peraturan. Malam itu hujan turun lagi di atap zinc tingkat atas, titisan air jatuh berdetik-detik teratur seperti degupan berat rumah itu. Sofia meminta untuk bekerja lebih masa pada waktu malam, mengatakan dia memerlukan sedikit ruang sendiri. Puan Aminah tidak banyak bertanya, hanya berpesan membawa payung jalan licin. Sofia mengangguk tergesa-gesa pergi. Rumah itu hanya tinggal Hafiz dan Puan Aminah. Makan malam ini sederhana, beberapa lauk tumis, semangkuk sup sawi masak daging cincang dan sepinggan ikan bakar sambal yang Hafiz suka. Kedua-duanya duduk bertentangan, tidak banyak bercakap. Cahaya lampu kuning menyinari wajah Puan Aminah yang letih tetapi lembut. Selepas makan, Hafiz membasuh pinggan, Puan Aminah mengelap meja. Mereka melakukannya dalam diam seolah-olah sudah terbiasa. Dan kebiasaan itulah yang menjadikan suasana menjadi akrab dengan cara yang aneh. Hampir jam 9 bekalan elektrik terputus, seluruh rumah diselubungi kegelapan samar. Puan Aminah mencari-cari di laci mengeluarkan 2 batang lilin. Hafiz membantunya menyalakan, meletakkan sebatang di meja ruang tamu, sebatang lagi di meja sembahyang. Cahaya lilin membuat rumah itu kelihatan berbeza, hangat tetapi misteri. Di dapur, bayangan Puan Aminah terpancar panjang di dinding, rambutnya sedikit terurai kerana angin dari pintu. "Mak, duduk rehat sikit," kata Hafiz. Dia menarik kerusi untuk Puan Aminah. "Biar saya buatkan teh." Puan Aminah tersenyum. Kedua-duanya duduk di ruang tamu. Bunyi hujan di luar semakin lebat, lilin menyala berkeretak perlahan. Wap teh naik berapungan, berbau syampu reban ayam di rambut Puan Aminah. Hafiz memandangnya, buat pertama kali merasakan wanita itu tidak lagi seperti ibu mentua yang dia hormati tetapi seperti seorang wanita sebenar. Wanita yang berpengalaman kesepian kuat tetapi juga penuh kelemahan. Sesuatu dari dalam dadanya bergelora, samar-samar sukar dinamakan. Puan Aminah juga begitu. Dia merasakan pandangan itu seperti arus kehangatan yang meluncur di kulit. Perasaan diperhatikan oleh seorang lelaki walaupun menantunya membuat dia panik dan terharu. Dia berpaling bangun dengan suara bergetar, "Mak, Mak masuk bilik dulu." Tetapi baru beberapa langkah dia terhuyung-huyung. Kaki kirinya kejang setelah berjam-jam berdiri di dapur membuat dia hampir jatuh.
Hafiz cepat-cepat memegang kedua-dua badan mereka bersentuhan, dadanya menyentuh belakang Puan Aminah, lengannya melingkari pinggang Puan Aminah, nafas kedua-duanya terengah-engah. Dalam cahaya lilin yang sama, detik itu lebih lama daripada sekelip mata dan lebih singkat daripada seminit kesedaran. "Mak tak apa-apa ke?" Hafiz bertanya perlahan, nafasnya menyentuh leher Puan Aminah. "Tak mak, cuma lenguh kaki." Puan Aminah tidak melepaskan tangan Hafiz, matanya terpejam. Hafiz masih tidak melepaskan. Kedua-duanya berdiri di sana sesaat, 2 saat, 3 saat dan kemudian apa yang tidak sepatutnya berlaku telah berlaku. Selepas malam itu tiada siapa yang berkata sepatah pun. Mereka mengelak pandangan mata masing-masing, mengelak bunyi nafas, bunyi sentuhan tangan. Tetapi di dalam hati kedua-duanya tahu batas itu telah dilanggar. Pagi keesokan harinya selepas malam tanpa elektrik, mentari awal musim sejuk menyinari lembut lantai jubin yang sejuk. Beku angin sejuk menyusup melalui celah pintu membuat suasana dingin hingga ke tulang. Walaupun di dalam rumah tidak kekurangan selimut hangat, air panas atau jaket, Hafiz bangun awal. Matanya bengkak, kerongkongnya kering seolah-olah tidak tidur semalaman. Dia melihat ke kanan ke arah kerusi sofa yang kosong tempat mereka duduk rapat malam tadi. Melihat kembali ke lantai rumah, semuanya masih utuh dan bersih, tetapi di dalam dirinya tidak lagi utuh. Dia melangkah ke tingkat atas, berdiri bersandar di pagar. Bandar Ipoh pada waktu pagi diselubungi lapisan kabus tipis, cantik tetapi dingin. Orang-orang sibuk bekerja di jalan, bunyi hon kenderaan sayup-sayup kedengaran. Dia memejamkan mata, menarik nafas panjang, hatinya perit. Di dapur, Puan Aminah sedang membancuh teh. Dia tidak memandang ke atas, tidak melangkah keluar, tangannya bergetar sehingga menjatuhkan penutup cerik. Bunyi porselin pecah mengejutkannya. "Mak tak apa-apa ke?" Suara Hafiz kedengaran dari tangga. Dia berpaling ke kop mengutip serpihan. "Tak mak, terjatuh, tak apa-apa." Hafiz melangkah turun, berhenti di pintu dapur. Mereka saling berpandangan sesaat lalu kembali berpaling seperti dua orang asing. Sepanjang hari itu rumah itu diselubungi kesunyian yang aneh. Sofia masih bekerja shift, tidak menyedari apa-apa. Puan Aminah dan Hafiz mengelak bertemu, mengelak bunyi nafas. Hanya ada detik-detik tidak sengaja, seperti ketika mereka berselisih di koridor atau ketika mereka sama-sama mendengar bunyi loceng pintu pada waktu petang yang membuat hati kedua-duanya berdegup kencang seperti akan pecah. Pada waktu malam, Sofia pulang ke rumah melihat suasana yang aneh. "Kenapa rumah senyap saja hari ini, mak? Penat ke?" "Tak mak, cuma sakit kepala sikit." Puan Aminah menjawab mengelak pandangan anak perempuannya. Sofia memandang Hafiz. "Abang hari ini tak pergi main bola dengan kawan-kawan pejabat ke?" "Abang tak ada mood." Dia duduk di sebelah suaminya tanpa berfikir, menyandarkan kepala di bahu Hafiz. Puan Aminah berdiri tidak jauh, tangannya sedang mengambil sayur tetapi jarinya bergetar. Di dalam hatinya bergelora gelombang rasa bersalah, ketakutan dan kesakitan. Melihat anaknya, mata yang penuh kepercayaan, wajah yang lembut. Dia ingin menjerit sekuat hati, ingin merobek hatinya, menghancurkan segala yang telah berlaku, tetapi kerongkongnya tersekat. Dia tidak dapat berkata-kata, juga tidak dapat menarik balik. Hafiz duduk kaku, tidak tahu bagaimana harus bertindak balas. Sandaran kepala Sofia terasa ringan tetapi berat, seperti 1000 tan batu. Tangannya tergantung, tidak berani memeluknya kembali. Tidak pernah dia merasakan dirinya sehina ini. Sebagai lelaki, sebagai suami, sebagai menantu, tetapi tidak dapat menjaga maruah diri yang paling asas. Malam itu ketika Sofia sudah tidur, Puan Aminah duduk diam di luar ruang tamu. Lampu hanya menyala satu mentol kecil. Dia memakai jaket, duduk memeluk lutut di kerusi. Hafiz keluar dari bilik juga tidak dapat tidur. Dia melihat Puan Aminah terhenti lalu melangkah perlahan ke arahnya. "Mak, tentang semalam saya minta maaf." Puan Aminah tidak berpaling, hanya berkata perlahan, "Kita berdua salah Hafiz. Kedua-duanya lemah tapi harus berhenti. Berhenti sekarang. Kalau masih ada sedikit moral, lupakan saja, tapi saya tak boleh anggap macam tak pernah berlaku." Puan Aminah menggenggam kedua-dua tangannya erat. "Awak kena boleh, awak kena boleh." Hafiz tidak menjawab lagi. Dia berpaling berjalan laju naik ke bilik, matanya merah. Dia tahu apa yang dia cuba jauhi adalah lumpur, tetapi apa yang dia tidak sangka, lumpur itu lebih dalam daripada yang dia sangka. Pagi itu langit Bandar Ipoh cerah setelah malam hujan panjang. Mentari pertama menembusi tingkap dapur, memantul pada set cawan dan piring porselin putih di atas meja. Rumah 3 tingkat itu masih sama bersih dan kemas, tetapi di dalam hati 3 orang itu berbeza sama sekali, seperti kepingan puzzle yang tidak lagi sesuai.
Sofia bangun lebih awal daripada biasa. Dia membancuh kopi, membuka tingkap, membiarkan angin masuk. Sejak beberapa hari ini, dia merasakan rumahnya aneh, bukan kerana Hafiz tiba-tiba menjadi kurang bercakap, tetapi kerana ibunya juga kurang senyum. Waktu makan tidak lagi bising dengan perbualan, semuanya seperti ada dinding kaca tak terlihat yang memisahkan mereka. Hafiz turun dari bilik, matanya bertembung dengan Sofia lalu segera mengelak. Gerak-geri itu dilihat Sofia membuat dia mengerutkan dahi. Sebelum ini, setiap pagi Hafiz akan berinisiatif bertanya khabar dan memeluk lembut bahunya. Kini tidak lagi. Puan Aminah keluar dari dapur membawa sepinggan telur goreng yang baru siap. Pandangannya seketika terhenti pada Hafiz, lalu mengelak ke arah lain. Dia meletakkan pinggan telur di atas meja, cuba memaksakan senyuman. Berdua makanlah sarapan, nanti lambat pula. Sofia memandang ibunya bertanya perlahan, "Mak, kebelakangan ni penat ke? Saya tengok mak selalu tak tidur lena." "Mak, biasa saja, mungkin sebab cuaca saja." Puan Aminah menjawab tergesa-gesa, menunduk mengelak meja untuk mengelak pandangan anaknya. Hafiz diam. Dia memegang cawan kopi, meneguk sedikit, cuba menyembunyikan keluhan. Sepanjang pagi Sofia memperhatikan setiap butiran kecil. Ibunya mengelak berdiri dekat Hafiz. Hafiz jarang berada di rumah pada waktu malam. Terutama setiap kali dia bercakap tentang anak, tiada seorang pun daripada mereka berdua yang berani memandang tepat ke matanya. Naluri wanita muda memberitahunya ada sesuatu yang tidak normal. Pada waktu malam ketika Hafiz sedang berbaring melihat telefon di ruang tamu, Sofia datang dan duduk di sebelahnya, suaranya perlahan tetapi sedikit mencurigakan. "Abang, kebelakangan ni ada apa-apa? Rahsiakan dari saya ke?" Hafiz terkejut, matanya memandangnya berkelip-kelip. "Abang rahsiakan apa? Kerja saja, penat sikit." "Bukan cuma kerja." Sofia memandang dalam mata suaminya. "Saya rasa abang jauh, mak pun sama." Kedua-duanya macam ada sesuatu. Hafiz cepat-cepat berpaling, menggenggam erat telefonnya. "Awak fikir bukan apa ni? Mak pun sihat-sihat saja." Sofia tidak berkata apa-apa lagi. Dia bangun, naik ke bilik. Di dalam hatinya seperti ada ulat yang merayap, gatal yang tidak dapat digaru. Di dapur, Puan Aminah berdiri menghendap, kedua-dua tangannya bergetar. Dia mendengar setiap soalan anaknya sehingga hatinya terasa seperti dihiris pisau. Dia ingin keluar dan menyelesaikan semuanya dengan satu perkataan, tetapi kakinya tidak dapat bergerak. Dia merasakan dirinya seperti orang yang berjalan di atas tali, setiap langkah bergetar di hadapannya, jurang dalam di belakangnya tebing curam. Malam itu Sofia gelisah. Dia teringat kembali tingkah laku Hafiz dan ibunya kebelakangan ini, sentuhan tangan yang kekok antara ibu dan suami, pandangan yang mereka bertukar apabila menyangka dia tidak perasan. Bisikan perlahan di dapur ketika dia turun lambat. Dia meyakinkan dirinya sendiri, tak mungkin, tetapi semakin dia berfikir semakin hatinya sakit. Di ruang tamu, Hafiz terbaring di sofa, matanya memandang sailing. Dia juga tidak dapat tidur. Puan Aminah di bilik sebelah menyandarkan belakang ke dinding, air matanya membasahi bantal. Tiga orang, tiga bilik, tiga perasaan seutas tali tidak terlihat sedang menjerut sedikit demi sedikit dan tiada siapa yang berani memotongnya. Beberapa hari kemudian Sofia sibuk dengan kerja di butik fashion, jadi dia pulang lewat. Biasanya setiap kali dia pulang, Mak dan Hafiz sudah selesai makan, hanya meninggalkan bahagian untuknya. Dia tidak berfikir banyak sehinggalah suatu malam dia pulang lebih awal daripada biasa. Sebaik sahaja pintu terbuka, bau bubur ayam yang baru dimasak semerbak mewangi. Puan Aminah duduk di meja makan, tangannya perlahan-lahan memegang perut. Hafiz sedang mengemas pinggan. Apabila melihat Sofia, kedua-duanya sedikit terhenti. "Dah balik ke?" Puan Aminah tersenyum hamba, suaranya sedikit kekok. "Mak masak bubur untuk kamu berdua ni." Sofia memandang ibunya lalu memandang Hafiz, menyedari tangannya sedikit bergetar ketika meletakkan mangkuk. Dia duduk dan bertanya terus, "Mak, kebelakangan ni selalu penat ke?" "Saya tengok mak pucat dan asyik pegang perut." Mungkin sebab gastrik saja." Puan Aminah menjawab tergesa-gesa. "Mak dah pergi periksa ke perkara kecil saja. Mak tahu jaga diri." Hafiz menyampuk, suaranya laju. "Awak jangan risau mak, cuma penat sikit." Sofia mengerling suaminya, pandangan curiga semakin jelas. Malam itu dia berbaring di bilik mengeluarkan telefon mencari tanda-tanda kehamilan. Semakin dia membaca, semakin dia menggeletar, letih lawyer pening. Semua bertepatan dengan apa yang dia lihat pada ibunya. Dia melipat telefonnya, jantungnya berdegup kencang. Satu fikiran gila menyelinap masuk ke kepalanya. Dia cepat-cepat menggeleng kuat untuk menghalaunya. Tak mungkin, mak tahun ini dah lebih 40 dengan siapa pula?
Keesokan harinya Sofia meminta cuti pagi berbohong akan pergi pasar membeli barang tetapi sebenarnya mengikuti ibunya ke klinik di hujung Jalan Anggerik. Puan Aminah tidak tahu dia diikuti. Dari jauh Sofia melihat ibunya masuk ke klinik swasta tangannya memegang beg fail. Hampir sejam kemudian ibunya keluar wajahnya tegang dan letih menggenggam erat sekeping kertas di tangan. Sofia bersembunyi di belakang tiang elektrik, jantungnya berdegup kencang. Pulang malam itu suasana makan malam terasa berat. Sofia berpura-pura mengambil makanan tetapi matanya memerhatikan setiap gerak-geri ibu dan suaminya. Puan Aminah menunduk makan sedikit, tangannya perlahan-lahan memegang perut. Hafiz tidak berani memandang Sofia terus-menerus mengambil beberapa hidangan untuk isterinya tanpa berkata apa-apa. Mak Sofia mengangkat kepala memandang tepat. Saya tanya betul-betul mak mengandung ke seluruh bilik seperti membeku. Sudu di tangan Puan Aminah terjatuh di atas meja dengan bunyi ting. Hafiz mengangkat kepala, wajahnya pucat. Awak cakap bukan-bukan apa ni? Puan Aminah berkata dengan suara bergetar. Mak cuma sakit gastrik saja. Mak fikir saya tak nampak ke? Sofia berkata dengan geram. Saya ikut mak pagi tadi, saya nampak mak masuk klinik. Hafiz meletakkan mangkuknya, suaranya serak. Sofia, jangan teka-teki, tak betul. Teka-teki tak betul. Sofia tersenyum, hambar air mata mengalir di pipi. Kamu berdua ada apa-apa rahsiakan dari saya? Mak Hafiz, cakaplah. Puan Aminah menunduk, kedua-dua tangannya memegang perut bergetar. Hafiz memandang ibunya lalu memandang Sofia, kerongkongnya kering. Kedua-duanya tidak dapat berkata apa-apa. Sofia bangun mendadak, kerusi terbalik ke belakang. Dia memandang ibunya, memandang suaminya, matanya penuh keraguan dan kesakitan. Dia tidak tahu lagi apa yang benar, apa yang palsu. Semuanya seperti retakan yang dalam di rumah yang dahulunya terhormat ini semakin membesar, semakin membesar. Malam itu Sofia menangis teresak-esak di bilik manakala Puan Aminah berbaring di katil, kedua-dua tangannya memegang perut, air mata membasahi bantal. Hafiz berdiri di luar balkoni memandang ke jalan yang gelap gelita, hatinya seperti diremas kuat. Ketiga-tiga mereka tahu tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan sudah mula terbongkar di hadapan mata. Pagi keesokan harinya Sofia bangun lebih awal daripada biasa. Dia berdiri di hadapan cermin melihat wajahnya dalam cahaya matahari samar menembusi langsir matanya yang bengkak setelah semalaman menangis membuatnya kelihatan lebih tua daripada usia 20, tetapi di mata itu tidak lagi ada kemasuman, sebaliknya ada kilauan ketegasan. Dia tahu sudah tiba masanya untuk mencari kebenaran sendiri. Di dapur Hafiz sedang membancuh kopi. Puan Aminah berdiri di sebelah mencedok bubur ke dalam mangkuk. Kedua-duanya tidak saling memandang, seperti dua orang asing yang terpaksa berkongsi ruang. Sofia turun dengan tenang yang aneh. Mak, hari ini saya minta cuti kerja, nak duduk rumah dengan mak. Puan Aminah terhenti cuba tersenyum kelat. Duduk rumah buat apa? Nak pergi kerja cari duit lebih pun bagus. Saya nak duduk rumah. Sofia berkata dengan tegas, matanya tidak beralih dari ibunya. Hafiz mengeling Sofia tetapi tidak berani berkata apa-apa. Selepas sarapan Puan Aminah pergi ke pasar. Sofia menggunakan alasan mengemas rumah secara senyap-senyap menggeledah bilik ibunya. Laci meja solek masih berkunci tetapi dia menemui seikat kunci ganti yang disembunyikan di bawah bantal. Membukanya dia melihat satu beg fail perubatan yang kemas, tangannya bergetar ketika mengeluarkan kertas pemeriksaan semalam. Keputusan imbasan ultrasaun kehamilan 8 minggu. Di sudut kertas itu tertulis nama pesakit Aminah. Sofia merasakan tanah di bawah kakinya seolah-olah runtuh. Setiap perkataan menari-nari di hadapan matanya. Dia terpaksa memegang erat meja agar tidak jatuh. Di dalam kepalanya ratusan soalan berlari. Siapa dengan siapa, kenapa? Tetapi jauh di dalam hati naluri paling menakutkan menyelinap masuk. Hanya Hafiz, suaminya, yang berada di sisi ibunya sepanjang masa ini. Petang itu ketika Puan Aminah pulang, Sofia masih duduk di ruang tamu memegang kertas di tangannya. Puan Aminah sebaik sahaja masuk melihat wajah Sofia yang pucat lesi. Sofia, nak, suaranya serak. Mak nak rahsiakan dari saya sampai bila? Sofia berkata dengan geram, matanya merah padam. Apa benda ni? Puan Aminah bergetar, tangannya menggenggam erat tali beg. Hafiz masuk dari luar pintu melihat kejadian itu, terus kaku matanya bertembung dengan kertas itu lalu memandang Puan Aminah. Kedua-duanya seperti terpaku. Abang cakaplah. Sofia berpaling ke arah Hafiz, suaranya pecah seperti tangisan. Anak siapa bayi itu? Anak siapa? Hafiz membuka mulut tetapi tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Dia memandang ke lantai, tangannya bergetar. Puan Aminah memegang perut, air mata mengalir laju. Jangan tanya lagi, nak.
Puan Aminah tergagap-gagap. Mak merayu pada Sofia. Kenapa Sofia menjerit? Kenapa mak buat macam ni pada saya? Kenapa kamu berdua? Rumah yang tenang itu tiba-tiba bergema dengan tangisan dan keluhan. Jiran-jiran yang mendengar berbisik-bisik di lorong. Apa hal pula dengan rumah Puan Aminah ni? Dengar suara Sofia menangis kuat betul. Hafiz melangkah mendekat berniat menarik tangan Sofia. Jangan sentuh saya. Sofia berundur menghulurkan kertas itu di hadapan suaminya. Saya percayakan kamu berdua. Ini hasilnya yang saya dapat. Puan Aminah rebah di kerusi, kedua-dua tangannya menutup muka. Hafiz berdiri kaku, pandangannya penuh putus asa. Pada saat itu kebenaran tidak lagi menjadi firasat yang sama. Ia telah terpampang jelas, lebih menyakitkan daripada sebarang tikaman pisau. Malam menjelang, Sofia mengunci pintu biliknya. Puan Aminah berbaring di bilik sebelah teresak-esak seperti anak kecil. Hafiz duduk di luar anjung menghisap rokok demi rokok. Ketiga-tiga manusia di bawah satu bumbung, tetapi masing-masing seperti terdampar di pulau terpensil. Hanya tinggal kekosongan dingin di antara mereka. Kekosongan yang bernama pengkhianatan dan dosa. Pagi keesokan harinya, langit mendung, awan tebal menyelubungi bandar. Udara di rumah 3 tingkat di Jalan Warisan menjadi pekat, lebih sesak daripada sebelumnya. Semalaman berlalu tetapi ketiga-tiga mereka tidak dapat tidur. Sofia membuka pintu biliknya dan turun dengan mata merah menyala, wajahnya dingin seperti ais. Puan Aminah sedang duduk diam di kerusi memakai baju kurung gelap, kedua-dua tangannya memegang perut. Hafiz berdiri di luar anjung, tangannya memegang putung rokok yang belum habis dan abu berserakan di anak tangga. Sofia memandang kedua-duanya, tidak berkata apa-apa, lalu dia perlahan-lahan melangkah mendekat, meletakkan kertas imbasan ultrasound di atas meja. Suaranya serak, jelaskan. Kedua-dua Puan Aminah dan Hafiz diam. Bunyi jam dinding berdetik seperti menekankan setiap saat yang berlalu dalam penyiksaan. Saya perlukan penjelasan sekarang. Sofia menggenggam erat penumbuknya, cuba menahan diri daripada menangis. Hafiz menundukkan kepala, suaranya tersekat. Saya minta maaf. Jadi betullah? Sofia ketawa sinis, air mata mengalir deras. Kamu berdua memang khianati saya. Puan Aminah bergetar bangun tetapi tidak dapat melangkah walau 1 inci pun. Sofia, mak merayu pada kamu. Mak salah. Mak tak berniat, tapi semuanya berlaku seperti musibah. Musibah? Sofia menyerit. Mak tidur dengan suami saya, mengandung dengan suami saya, lepas tu kata musibah. Mak fikir saya ni siapa? Mak, ini adalah saat kelemahan, adalah kebutaan. Puan Aminah terduduk, air mata mengalir deras. Sofia berpaling ke arah Hafiz, suaranya tersekat. Abang pernah kata akan bersama saya sepanjang hayat walaupun saya tak boleh beranak. Jadi sekarang abang buat mak saya mengandung, itu ke cara abang bersama saya. Abang tak boleh membela diri. Abang salah besar Hafiz, abang tak layak jadi suami, saya tak layak jadi manusia. Di luar pagar, Makcik Leha, jiran tetangga yang baru pulang dari pasar, terhenti mendengar pertengkaran itu. Dia mengintai melalui celah pintu yang terbuka, sedikit terlihat sekilas kertas pemeriksaan kehamilan di atas meja dan jeritan Sofia. Menantu tidur dengan ibu mentua, jenis cerita apa ni ya Allah? Makcik Leha menjatuhkan ikatan sayurnya, tangan menutup mulut, serta-merta khabar angin itu tersebar seperti api membakar jerami. Puan Aminah yang selama ni terhormat tu, keluarga berpegang pada adat apa macam ni? Kesiannya Sofia, muda-muda dah dikhianati macam tu. Tengah hari itu seluruh lorong kecil seperti ada pesta. Orang keluar masuk di pagar rumah Puan Aminah, berbisik-bisik, pura-pura bertanya khabar tetapi mata penuh dengan pandangan menyiasat. Beberapa peniaga malah secara senyap mengambil gambar dan menghantar ke grup WhatsApp community. Puan Aminah mengunci rapat pintu, duduk memegang perut di atas katil, bergetar seperti anak anjing. Di luar bisikan orang cacian gelak sinis seperti mata pisau menusuk tepat ke hatinya. Hafiz tidak berani melangkah keluar dari pagar, dia seperti bayangan di dalam rumah, menelefon pulang ke kampung. Encik Razak, ayahnya hanya menjerit, kau memang memalukan, aku tak mengaku kau anak. Sofia pula mengemas barang-barang ke dalam beg pakaian. Dia tidak lagi menangis, dia dingin dan tegas. Sebelum melangkah keluar pintu, dia berpaling memandang kedua-duanya. Saya tak tahu lepas ni kamu berdua nak hidup macam mana, tapi saya tahu mulai hari ini saya bukan lagi anak, bukan isteri, bukan sesiapa dalam rumah ni. Pintu tertutup di belakangnya, tiada siapa yang menghantar, tiada siapa yang menahan, hanya bunyi angin bertiup. Melalui koridor panjang dan pandangan kosong, seorang ibu yang memeluk perutnya diam-diam menundukkan kepala ke dinding. Sofia pergi pada hari Ahad.
Seluruh kawasan kejiranan sibuk dengan orang keluar masuk tetapi tiada siapa yang berani menghampiri Sofia. Dia memakai pelitup muka menarik beg pakaian melintasi lorong kecil menunduk berjalan laju. Di belakangnya adalah pandangan banyak mata yang mengikutinya. Tiada siapa yang berkata apa-apa tetapi di dalam kepala mereka sudah ada ratusan kata-kata kutukan yang siap. Anak gadis sebaik itu malangnya nasib ibu apa yang rampas suami anak memalukan. Keluarga ini sudah hancur. Dia menumpang di rumah kawan baiknya Aina beberapa kawasan dari situ. Aina sebaik sahaja melihat kawannya melangkah masuk terus memeluknya. Ya Allah, muka kau ni betul-betul terjadi ke Sofia tidak menjawab, hanya memeluk erat kawannya lalu menangis seperti anak kecil. Tangisan yang tertahan selama beberapa hari kini pecah tersekat pahit dan penuh rasa terhina. Aina tidak bertanya lebih lanjut, hanya memeluk erat kawannya, membiarkan air mata membasahi bahu bajunya. Manakala di rumah Puan Aminah 3 hari berturut-turut pintu tidak dibuka. Rumah yang dahulunya terkenal sebagai keluarga terhormat dan damai kini menjadi tumpuan setiap kata-kata dan habar angin. Jiran-jiran mula berbincang dengan lebih keras. Tak boleh jadi ni hal ni kena laporkan ke jawatan kuasa penduduk. Dah yejaskan moral kawasan ni. Budak-budak lalu asyik tanya mak menantu tu apa hubungan dengan nenek. Pagi Rabu jawatan kuasa penduduk bersama wakil Persatuan Wanita Daerah mengetuk pintu. Puan Aminah membuka sedikit, wajahnya cengkung, bibirnya pucat. Puan Aminah, hal keluarga Puan sedang menimbulkan kesan yang sangat besar. Pihak daerah dah terima aduan, boleh Puan jemput menantu Puan keluar beri penjelasan. Hafiz sedang duduk di ruang tamu mendengar itu terus kaku. Dia bangun menunduk memberi salam. Ya, saya di sini. Pegawai itu memandangnya tajam. Awak ni Hafiz kan mengikut aduan tanpa nama dan maklumat dari orang ramai. Awak didakwa berkelakuan tidak senonoh dengan ibu mentua awak. Kejadian ini menimbulkan kekecohan awam dan menunjukkan tanda-tanda pelanggaran moral yang serius. Puan Aminah berdiri tidak seimbang memegang erat bingkai pintu. Hafiz mengangguk perlahan. Saya mengaku salah tapi tolong. Tolong jangan besarkan hal ni. Keluarga saya dah cukup kusut. Pegawai itu menggeleng. Ini bukan lagi hal kecil. Ini kawasan kejiranan, contoh jejaskan reputasi seluruh kawasan. Kami akan laporkan kepada pihak atasan untuk tindakan selanjutnya. Petang itu seluruh kawasan kejiranan gempar kerana pihak daerah campur tangan menangani kes ibu mentua dan menantu. Beberapa orang yang sempat mengambil gambar pegawai keluar dari rumah Puan Aminah turut memuat naik ke Facebook. Artikel itu tidak sampai sejam sudah mendapat ratusan komen, kebanyakannya mengeji dan mengutuk. Dengar kata anak perempuan dah lari dari rumah. Dah huru-hara betul. Undang-undang kena ambil tindakan hal ni. Mengandung dengan menantu tapi masih tinggal di kawasan kejiranan berbudaya. Malam itu Puan Aminah diserang sakit perut yang teruk, darah mengalir dari antara kakinya. Hafiz panik membawanya ke hospital. Doktor mengesyaki bayi terjejas kerana tekanan mental, perlu dirawat di hospital untuk pemantauan. Di bilik hospital Puan Aminah berbaring mengiring, matanya kosong memandang keluar. Tingkap bilik putih itu terasa sunyi dan kosong. Hafiz duduk di sebelah, tangannya memegang tangan Puan Aminah tetapi hatinya kosong. Saya minta maaf, dia tersekat-sekat, semuanya salah saya. Puan Aminah tidak menjawab. Dia memandang sailing termengah-mengah, mak tak ada muka lagi nak tengok dunia ni. Setitik air mata mengalir dari sudut matanya. Hafiz menggenggam erat tangannya tetapi tahu jelas. Segalanya sedang hancur, bukan hanya maruah tetapi seluruh kehidupan. Seminggu selepas kejadian itu, Sofia masih tidak kembali. Dia mengunci Facebook, menukar nombor telefon, memutuskan segala hubungan dengan keluarga. Malah Aina, kawan baiknya, tidak dapat memujuknya. Saya tak benci mak saya tapi saya tak boleh maafkan. Sofia berkata dengan tegas. Sepanjang hidup saya tak pernah buat salah pada sesiapa. Kenapa saya yang kena tanggung malu ni? Aina mengeluh, tidak berani memaksa lagi. Di hospital Puan Aminah berbaring meringkuk di bilik rawatan rapi, wajahnya cengkung, rambutnya gugur banyak sehingga jururawat terpaksa memakaikannya tudung kepala. Bayi di dalam kandungan masih berdegup jantung tetapi doktor memberi amaran risiko keguguran jika tidak dapat mengekalkan kestabilan mental. Hafiz menjaga Puan Aminah dengan teliti, setiap titisan air, setiap suapan bubur, tetapi pandangan mata Puan Aminah tidak lagi melihatnya seperti dahulu. Ia dipenuhi dengan penyesalan, kesakitan dan juga kebencian terhadap dirinya sendiri. Suatu petang Hafiz baru sahaja meninggalkan hospital untuk mengambil barang di rumah apabila dia menerima panggilan dari syarikat.
Suara Ketua Bahagian Kedengaran Dingin Encik Hafiz, pihak pengurusan telah bermesyuarat dan bersetuju untuk menggantung sementara kerja awak. Sebab Hafiz bertanya walaupun dia sudah dapat meneka. Kami menerima aduan dari orang ramai dan laporan dari akhbar tempatan tingkah laku moral awak memberi kesan serius kepada imej syarikat. Hafiz terdiam. Kami sangat kesal memotong panggilan. Kemudian bunyi tuk-tuk kedengaran di tengah kesunyian petang. Dia terduduk di tepi jalan, wajahnya ditekuk ke lutut. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan dibuang seperti penjenayah. Hilang pekerjaan, isteri meninggalkan ayah, tidak mengaku anak, ibu mentua terlantar di katil hospital. Manakala bayi satu-satunya harapan yang sedang hidup merana di dalam rahim wanita yang sepanjang hayatnya dia tidak berani memandang tepat setelah kesilapan itu. Pulang ke hospital, doktor memaklumkan Puan Aminah baru sahaja mengalami kontraksi rahim dan perlu disuntik ubat penahan kandungan. Hafiz duduk di koridor, bau antiseptik yang kuat membuat dia loya. Dia bertanya pada diri sendiri, jika anak ini lahir, bagaimana dia akan hidup? Siapa yang akan menerima anak yang mempunyai darah tragedi ini? Lewat malam itu, apabila semua orang sudah tidur, Puan Aminah memegang tangannya berkata perlahan, Hafiz, kalau bayi ini tak dapat diselamatkan, anggap saja Tuhan sedang menghukum mak. Kalau dia hidup, mak tak nak dia tahu siapa ayah dia. Hafiz menggenggam tangannya, air mata mengalir. Saya takkan pergi mana-mana. Saya akan tanggung semuanya. Tak, awak dah buat cukup banyak salah. Awak kena hidup, tapi bukan dengan cara terikat selamanya dengan mak. Kata-kata Puan Aminah seperti pisau menghiris dadanya. Hafiz bangun keluar dari bilik hospital. Dia merayau-rayau di koridor yang gelap, melintasi barisan katil yang penuh dengan pesakit dan ahli keluarga yang menunduk keletihan. Sampai ke koridor yang sunyi, dia terduduk di lantai mendongak ke sailing, air mata mengalir bukan lagi kerana sakit tetapi kerana sudah sampai ke batas ketahanan seorang manusia. Pada masa yang sama di rumah 3 tingkat yang sunyi, sepucuk surat diselitkan melalui celah pintu tanpa nama pengirim, hanya beberapa baris. Keluarga macam ni lebih baik pindah dari kawasan ni, memalukan. Pagi itu langit mendung, setiap titisan hujan renyai-renyai membasahi tingkap hospital. Di dalam bilik 306, Puan Aminah berbaring kaku, tangannya menggenggam erat cadar katil, matanya cekung memandang keluar tingkap seperti orang hilang arah. Hafiz masih datang menjaga setiap hari. Tetapi selepas perbualan malam itu, kedua-duanya hampir tidak bercakap. Suasana di antara mereka tebal seperti kabus, hanya bunyi mesin pengukur degupan jantung yang berdetik teratur yang masih hidup. Hampir tengah hari, jururawat mengetuk pintu. Ada orang nama Sofia, kata ahli keluarga. Boleh masuk ke? Puan Aminah terkejut. Hafiz berpaling, matanya keliru. Pintu terbuka, Sofia melangkah masuk. Dia memakai jaket panjang berwarna krim, rambut diikat rapi, wajahnya pucat tetapi matanya bersinar dingin. Dia memandang ibunya yang terbaring di katil hospital. Wanita yang dahulunya kuat kemas tegas kini kurus kering, letih dan penuh rasa bersalah. Saya datang cuma nak tengok Sofia, memulakan, kata suaranya mendatar. Puan Aminah bergetar bangun, matanya merah. Sofia, mak. Jangan panggil saya Sofia. Dia memotong, kata. Sejak mak khianati saya, mak bukan lagi mak saya. Hafiz bangun berniat melangkah mendekat. Sofia, abang merayu pada awak, abang pun jangan buka mulut. Sofia berpaling dengan cepat, suaranya tajam seperti pisau. Saya tak faham abang ni lelaki jenis apa, tak cukup berani nak jadi suami tapi lemah sampai terjerumus dengan ibu mentua. Abang masih manusia ke tidak? Bilik itu sunyi. Kata-kata itu seperti menampar muka, tiada siapa yang berani membantah. Bayi itu, Puan Aminah tergagap-gagap. Mak tak berniat nak simpan. Tapi bila tahu dia ada, mak tak sanggup. Tak sanggup, Sofia ketawa sinis. Jadi mak ada fikir tak perasaan saya masa tahu mak mengandung dengan suami saya? Puan Aminah menunduk, seluruh badannya bergetar. Hafiz tidak berani mengangkat kepala. Seketika kemudian Sofia meletakkan sampul surat di atas meja. Dalam ni borang perceraian saya dah tanda tangan, tinggal Hafiz tanda tangan saja. Hafiz terpeku, dia menyambung. Saya tak perlukan apa-apa, tak ada duit, tak ada harta, saya cuma nak keluar dari kekusutan ni. Sofia berpaling tetapi belum sempat keluar pintu, dari belakang kedengaran suara menjerit. Puan-puan berdarah lagi. Kecemasan Hafiz berpaling melihat cadar katil berlumuran darah. Puan Aminah rebah, mulutnya tergagap-gagap. Selamatkan anak saya, jururawat bergegas masuk menolak katil kecemasan. Sofia berdiri kaku di tempatnya. Tangannya menjatuhkan sampul surat ke lantai, matanya terpaku pada kesan darah yang memanjang di koridor. Hafiz mengejar katil, mulutnya menjerit.
Kuatkan semangat mak, tolong selamatkan bayi tu, saya merayu doktor, jangan biarkan itu berlaku. Sofia berundur bersandar ke dinding, seluruh badannya bergetar. Walaupun telah memutuskan hubungan, walaupun telah membenci, tetapi saat melihat ibunya dibawa ke bilik, kecemasan hatinya kembali perit. Setengah jam kemudian doktor keluar, pandangannya muram. Kami amat kesal, bayi itu tidak dapat diselamatkan. Hafiz terduduk, manakala Sofia berdiri kaku seperti tembok batu. Di dalam kepalanya bergema kata-kata, anak itu tidak bersalah, dia tidak memilih untuk dilahirkan di tengah dosa orang dewasa. 3 hari selepas kehilangan bayi itu, Puan Aminah masih terbaring kaku di bilik hospital, tidak berkata sepatah pun. Doktor menyebutnya sebagai tanda-tanda kemurungan selepas keguguran digabungkan dengan trauma psikologi, tidak makan, tidak minum, tidak bertindak balas. Apabila ditanya, hanya matanya terbuka luas memandang sailing tanpa jiwa seperti jasad tanpa roh. Hafiz duduk di sisinya sepanjang hari, hanya tahu mengelap peluh. Puan Aminah berbisik, mak, saya merayu pada mak, makanlah sikit. Kalau mak terus macam ni, saya takut sangat. Tetapi Puan Aminah tidak menjawab, kepalanya mengangguk perlahan, pandangannya kosong, badannya meringkuk seperti anak kecil, memeluk penyesalan yang tiada siapa dapat membukanya. Di luar masyarakat, pandangan umum masih tidak melepaskan. Khabar angin yang disulam tersebar dari kawasan kejiranan ke media sosial. Beberapa laman berita tempatan memuat naik tajuk utama, ibu mentua mengandung dengan menantu kejutan di kawasan pedalaman. Keluarga terhormat di Ipoh runtuh kerana hubungan sumbang mahram. Kawan-kawan Hafiz juga seorang demi seorang membatalkan pertemanan, menyekat nombor telefon. Apabila mencari kerja, semula tiada syarikat yang berani mengambilnya. Fail permohonan ke mana-mana pun ditolak. Hafiz perlahan-lahan kehabisan tenaga, wang bil hospital semakin menipis. Beberapa gram emas kahwin dahulu telah dijual untuk menampung kos. Dia merasakan dirinya seperti dicekik hidup, tetapi tidak lagi seperti manusia. Manakala Sofia selepas pertemuan dengan ibunya di hospital, dia tidak kembali lagi, tetapi setiap malam dia gelisah, di dalam kepalanya terlintas imej Puan Aminah memegang perut menjerit, selamatkan anak saya. Aina menghulurkan segelas jus. Oren suaranya perlahan. Kenapa kau tak balik rumah sekejap, Sofia? Apa-apa pun dia mak kau. Sofia menggeleng. Saya takut saya tak dapat kawal diri saya, masih tak boleh maafkan. Tapi kalau dia tak dapat diselamatkan. Sofia terdiam, tangannya menggenggam erat gelas air. Malam itu dia bermimpi dirinya tersesat di padang putih yang luas, dari jauh kedengaran suara anak kecil menangis. Dia berlari, terus berlari sehingga bunyi tangisan itu berhenti, hanya tinggal segumpal tanah kecil dengan papan kayu. Maaf kerana saya tidak dilahirkan. Sofia tersentak bangun, peluh membasahi belakang bajunya. Pagi keesokan harinya, tanpa berkata apa-apa, dia menaiki teksi ke hospital. Puan Aminah masih terbaring di situ, matanya kering, bibirnya merekah, tangannya berbalut dengan wayar-wayar. Hafiz melihatnya terkejut bangun. Sofia tidak memandang Hafiz, hanya menarik kerusi duduk di sebelah katil ibunya. Seketika kemudian barulah dia bersuara, mak nak berbaring macam tu sampai bila lagi? Puan Aminah tidak menjawab, matanya menunjukkan sedikit pergerakan. Mak nak lari dari masalah sampai mati ke? Mak salah, saya tahu, tapi kematian bukan hukuman yang betul. Mak kena hidup dan hadapi. Suara Sofia bergetar. Dia memegang tangan ibunya buat pertama kali setelah sekian lama. Saya tak boleh maafkan serta-merta. Tapi kalau mak masih anggap saya anak mak, mak kena bangun, kena hidup. Setitik air mata jatuh ke tangan yang kurus. Puan Aminah memalingkan kepala perlahan, buat pertama kali memandang anaknya sejak kejadian itu terbongkar, mulutnya terkumat kamit. Mak, mak minta maaf. Sofia menangis. Hafiz berdiri di sebelah, air mata mengalir. Pada saat itu mereka bukan lagi pengkhianat, mangsa pengkhianatan atau penjenayah, tetapi hanya manusia yang telah mencapai dasar kesakitan, berpegangan pada sedikit kasih sayang terakhir untuk bangkit semula. Seminggu selepas Sofia kembali ke hospital, kesihatan Puan Aminah menunjukkan perkembangan positif. Dia mula boleh makan bubur caya, tidak lagi loya seperti dahulu. Setiap hari Sofia datang dari pagi, menyuapkan sesudu demi sesudu, mengelap mulut, mengurut tangan ibunya. Tiada siapa yang berkata apa-apa, tetapi sentuhan tangan itu perlahan-lahan menjadi lebih lembut, tidak lagi tegang seperti kali pertama. Mak, cuba gerakkan jari, janganlah baring saja. Sofia memujuk, suaranya masih kering tetapi di matanya terpancar kerisauan yang tulus. Puan Aminah tidak menjawab, tetapi kepalanya sedikit condong ke arah anaknya. Matanya sudah mula bernyawa semula walaupun masih sedih.
Hafiz masih datang ke hospital setiap hari tetapi kurang bercakap, hanya berdiri dari jauh melihat dua beranak itu. Dia tidak berani duduk dekat juga tidak campur tangan. Matanya memerhatikan mereka seperti orang luar bulatan tahu jelas dia tidak lagi berhak untuk melangkah masuk. Suatu tengah hari Sofia datang ke hospital lebih awal daripada biasa. Sebaik sahaja dia masuk bilik, dia melihat kerusi yang selalu diduduki Hafiz kosong, tiada jaket biasa tergantung di situ. Di meja tepi katil ada sampul surat berwarna coklat muda yang ditulis dengan pen untuk Sofia dan Mak Aminah. Tangan Sofia bergetar ketika membukanya, tulisan tangan yang condong dan tidak teratur terpapar. Mak dan Sofia, saya minta maaf atas segalanya, saya tidak ada muka lagi untuk terus tinggal di sini. Kehadiran saya hanya akan membuat kamu berdua lebih penat dan terluka. Satu-satunya perkara yang boleh saya lakukan sekarang adalah pergi. Saya tak tahu esok lusa akan hidup di mana, buat apa, tapi takkan pernah lupakan kesilapan ini. Setiap tidur, setiap makan, saya akan membawa penyesalan. Saya harap Sofia cepat bertemu kebahagiaan yang selayaknya. Manakala mak hiduplah, jangan lagi melarikan diri. Selamat tinggal Hafiz. Sofia selesai membaca, melipat surat itu kembali, meletakkan di atas meja. Dia duduk mengeluh, tidak menangis. Dia dah pergi. Dia berkata perlahan seperti tiupan angin. Puan Aminah memalingkan kepala memandang anaknya. Di matanya ada sekilas rasa sakit, tidak tahu sama ada kerana menantunya pergi atau kerana kata-kata dalam surat itu sebagai penamat segalanya. Petang itu Puan Aminah memegang sudu makan habis semangkuk bubur pertamanya. Setelah beberapa hari doktor tersenyum berkata Puan sedang pulih dengan baik. Sofia duduk di sebelah dengan berhati-hati mengelap mulut ibunya. Saya rasa mak patut pindah ke rumah penjagaan yang lebih tenang. Mak perlukan ruang sendiri. Puan Aminah mengangguk perlahan. Kedua-dua beranak itu tidak menyebut tentang Hafiz, juga tidak ada yang bercakap tentang bayi yang telah tiada. Tetapi kesunyian itu tidak lagi berat. Ia seperti lapisan tanah yang menutupi kubur, bukan untuk dilupakan tetapi untuk mengebumikan masa lalu, membenarkan apa yang masih hidup untuk terus wujud. Pada waktu malam Sofia pulang melintasi sudut koridor hospital, dia melihat seorang gadis muda yang baru melahirkan anak sedang tersenyum riang bersama suaminya. Dia berhenti melihat bayi merah yang berbaring di tangan ibunya. Dadanya terasa perit, bukan kerana cemburu, tetapi kerana seorang bayi juga pernah hampir hadir dalam hidupnya dalam keadaan yang menyakitkan sehingga tiada siapa yang berani memanggilnya sebuah keluarga. Dia tersenyum nipis lalu berpaling melangkah keluar dari pintu hospital, meninggalkan di belakangnya sebuah bab lama. Sebulan selepas Hafiz pergi, rumah 3 tingkat di hujung Jalan Warisan masih tertutup rapat. Beberapa jambangan bunga bougainvillea di balkoni layu kerana tiada siapa yang menjaga, daun-daun kering berguguran di seluruh halaman. Orang yang lalu lalang tidak lagi berbisik-bisik, tetapi setiap kali melihat pagar besi yang sunyi itu semua orang mengeluh. Nama baik keluarga terhormat yang dahulunya kini kekal hanya dalam kenangan. Sofia menyewa sebuah bilik sewa kecil beberapa kilometer dari hospital. Dia mendapat kerja sebagai jurujual di sebuah kedai buku berhampiran pusat pasar. Gaji tidak tinggi tetapi cukup untuk hidup. Perkara paling penting baginya saat ini adalah ketenangan. Setiap petang selepas kerja Sofia singgah di rumah penjagaan melawat ibunya. Puan Aminah telah berpindah ke sana mengikut cadangan doktor. Suasana tenang, pokok-pokok hijau rindang dan tiada siapa yang tahu masa lalunya. Di tempat itu dia hidup seperti orang biasa, tanpa skandal, tanpa habar angin, hanya ada kesunyian untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Sofia setiap kali datang pasti membawa buah-buahan atau makanan kegemaran ibunya. Dia duduk mengupas kulit Puan Aminah memandang senyap lalu bertanya perlahan, Sofia hidup baik ke baik? Masih belum biasa sangat tapi baik. Mak tahu mak dah tak ada hak nak tanya, tapi mak terima kasih sebab Sofia masih datang. Sofia tidak menjawab, dia hanya mengangguk terus mengupas epal. Mata Puan Aminah berkaca, di antara mereka belum ada kemaafan tetapi ada sesuatu yang perlahan-lahan membesar. Penerimaan. Di tempat lain jauh di Johor Bahru, Hafiz sedang bekerja sebagai pembantu pekerja binaan untuk sebuah projek swasta. Dia memotong rambut pendek, kulitnya gelap kerana panas matahari, pakaiannya kotor dengan kapur dan simen. Setiap pagi jam 5 dia bangun membawa baldi simen, menarik beg pasir tanpa sepatah keluhan. Rakan sekerja tiada siapa yang tahu siapa dia, dari mana datangnya, hanya memanggil dengan nama pendek Hafiz si pendiam. Malam pulang dia tidur di bilik sewa 9 meter persegi. Di sebelah ada sepasang selipar getah dan beg galas lama yang lusuh.
Di dalam beg galas hanya ada satu gambar perkahwinannya dengan Sofia yang diambil pada hari cerah. Wajah kedua-duanya tersenyum riang setiap kali melihat gambar itu. Dia berpaling, tidak berani melihat lama, seolah-olah semakin dilihat semakin jelas dosa. Dia tidak pernah menghubungi Sofia lagi, juga tidak mencari Puan Aminah. Dia percaya kehilangan dirinya adalah satu-satunya cara untuk mereka dapat bernafas semula. Suatu hari hujan lebat, angin bertiup kencang, seluruh pasukan pembinaan terpaksa berteduh di pondok. Hafiz duduk meringkuk, badannya basah kuyup, mengeluarkan dari saku bajunya sekeping kertas kecil surat tulisan tangan yang Sofia pernah berikan kepadanya untuk menandatangani borang perceraian. Sudut surat itu telah lembik kerana air hujan dan tangan yang basah tulisan pudar, tetapi dia masih menyimpannya sebagai peringatan bahawa ada kesilapan yang tidak akan dilupakan seumur hidup. Pada masa yang sama di rumah penjagaan, Puan Aminah baru sahaja meletakkan sekuntum bunga kekua di dalam pasu kecil. Sofia duduk di sebelah membaca buku, tiada siapa yang berkata apa-apa. Tetapi ketika bangun untuk pulang, Sofia perlahan-lahan meletakkan tangan di bahu ibunya. "Mak, cuba hidup sihat, jangan fikir apa-apa lagi. Apa yang dah hilang biarkan saja ia tinggal di situ." Puan Aminah mengemam, bibir mengangguk. Di belakang pagar rumah penjagaan, ketika Sofia melangkah keluar, langit ipoh tiba-tiba berhenti hujan. Sejalur cahaya matahari yang sama menembusi awan kelabu menyinari rambutnya yang basah. Walaupun masih letih, walaupun masih terluka, tetapi seolah-olah di suatu tempat kehidupan baru sedang menanti. Suatu pagi awal musim luruh, Sofia sedang menyusun buku di rak apabila seorang pelanggan aneh masuk. Lelaki itu tinggi lampai, berkaca mata, memakai kemeja putih sederhana, wajahnya lemah lembut, matanya tajam. "Kakak ada buku psikologi tak?" Dia tersenyum, suaranya lembut. Sofia mengangkat kepala terkejut dengan panggilan kakak walaupun dia baru berusia 21 tahun. Dia mengangguk menunjukkan ke hujung rak. Di sebelah kanan ada buku tentang psikologi keluarga, terapi pemulihan. Lelaki itu melangkah mendekat, membelik dengan teliti. Sebelum pergi dia berpaling bertanya, "Kakak, tolong pilihkan satu buku yang boleh bantu saya maafkan orang lain." Sofia terhenti seketika lalu mengambil buku, lepaskan untuk terus hidup dan memberikannya. "Yang ini pun berguna untuk saya," dia berkata perlahan. Lelaki itu mengangguk tersenyum mesra. "Terima kasih kakak. Saya Zulkifli, baru berpindah kerja ke sini, mungkin akan berjumpa lagi." Sofia melihat bayangan lelaki itu hilang di luar kedai, hatinya sedikit terusik, perasaan aneh yang sudah lama tidak dirasakan. Di sebuah tapak pembinaan di Johor Bahru, Hafiz sedang memanjat perancah lalu tergelincir kerana papan licin akibat air hujan. Dia jatuh dari tingkat 2, belakangnya terhantuk pada tepi konkrit. Seluruh pasukan panik memanggil ambulans. Di hospital, Hafiz sedar dengan sakit belakang yang menyengat. Doktor melakukan imbasan X-ray dan membuat kesimpulan tiada patah tulang tetapi kecederaan tisu lembut yang serius, perlu berehat beberapa minggu, berbaring sendirian di katil putih berbalut kain di pinggang. Hafiz memandang ke sailing, matanya merah. Dia tidak tahu sama ada dia sakit kerana jatuh atau kerana perasaan seluruh dunia telah melupakannya. Satu-satunya yang datang melawat adalah ketua projek pembinaan, membawa sebungkus biskut dan sedikit wang bantuan. Tiada ahli keluarga, tiada siapa yang menelefon bertanya khabar. Di dalam saku Hafiz hanya ada telefon lama tanpa SIM dan sepucuk surat yang dia berniat hendak hantar tetapi tidak pernah berani menulis. Di rumah penjagaan, Puan Aminah duduk di tepi tingkap, tangannya memegang pen bergetar. Buat pertama kali, setelah berbulan-bulan dia mengeluarkan kertas untuk menulis bukan diari tetapi sepucuk surat untuk Sofia, anak perempuanku. "Mak tak minta Sofia maafkan mak. Mak cuma nak ceritakan perkara yang mak tak pernah cakap. Dulu masa Sofia umur 15, mak pernah mengandung lagi sekali. Tapi arwah abah tak benarkan simpan sebab masa tu keluarga kami susah. Mak cuba rahsiakan kandungan tu tapi lepas tu keguguran masa sedang menyapu halaman sebab tergelincir jatuh. Sejak itu mak tak boleh ada anak lagi. Mak hidup dengan kesakitan tu sepanjang hayat dan bila Sofia mandul mak nampak diri mak dalam diri Sofia, perasaan putus asa, kekurangan sakit macam dihiris pisau. Mak tak nak Sofia menderita tapi mak pula yang paling menyakiti Sofia. Mak minta maaf kalau ada kehidupan lain, mak cuma harap dapat jadi mak Sofia sekali lagi dan hidup dengan lebih berpegang pada adat lebih baik." Puan Aminah melipat surat itu, meminta kaki tangan menyerahkan kepada Sofia. Petang itu Sofia menerima sampul surat. Ketika sedang mengemas kaunter, dia membukanya, membaca, tangannya bergetar, angin petang menyusup melalui tingkap menerbangkan helai rambutnya, setiap perkataan seolah-olah mengupas lapisan kemarahan.
untuk mendedahkan seorang ibu yang penuh luka sepertinya. Dia menangis tetapi kali ini kerana simpati. Sofia duduk di tepi tingkap bilik sewa, tangannya memegang pen kertas putih terbentang di hadapannya. Dia telah membaca berulang kali surat ibunya, hampir 10 kali. Dan setiap kali, dia akan sebab. Sepanjang zaman kanak-kanaknya dia tidak pernah tahu ibunya pernah mengandung, lagi sekali juga tidak pernah melihat ibunya menangis. Puan Aminah sentiasa kuat tegas seperti tembok yang kukuh. Tetapi kini tembok itu sedang retak mendedahkan hati yang pernah hancur sama seperti dirinya sekarang. Sofia mula menulis, "Mak Aminah, saya dah baca surat Mak. Pada mulanya saya tak sangka saya masih ada perasaan untuk menangis. Tapi air mata asyik mengalir. Saya pernah benci Mak, pernah berharap takkan jumpa lagi. Tapi sekarang saya faham kesakitan dalam diri Mak pun tak kurang dari dalam diri saya. Saya masih belum bersedia nak panggil Mak-Mak, tapi saya tahu saya masih anak Mak. Cuma Mak kena berusaha hidup baik, perlahan-lahan kita akan belajar semula cara hidup bersama sebagai keluarga." Sofia dengan berhati-hati melipat surat itu ke dalam sampul surat. Keesokan harinya dia bawa ke rumah penjagaan. Puan Aminah menyambut surat itu dengan kedua-dua tangan bergetar. Tiada siapa yang berkata apa-apa, tetapi mata Puan Aminah buat pertama kali setelah berbulan-bulan bersinar seperti cahaya matahari menembusi awan kelabu. Di Johor Bahru, Hafiz keluar hospital dengan belakang badan yang masih sakit-sakit. Dia kembali ke bilik sewa melihat timbunan barang yang berselerak dan borang berhenti kerja yang sedia ada di atas meja. Sepanjang malam dia gelisah, tangannya memegang pen menulis lalu memadam lalu menulis. Kertas terakhir hanya ada satu baris. "Saya minta maaf, saya ingin kembali untuk menerima segala penghinaan jika masih ada sedikit yang boleh diperbaiki." Dia memasukkan kertas itu ke dalam beg galas menaiki bas awal pagi kembali ke Ipoh. Dia tidak menghubungi sesiapa, juga tidak mengharap sesiapa menyambut. Dia hanya ingin berhadapan dengan semuanya sekali, tidak lari lagi. Sore hari itu bertemu Zulkifli lagi. Dia datang ke kedai buku kali ini, membawa beberapa buku lama ingin disumbangkan. Selepas membeli beberapa siri komik, dia berdiri teragak-agak di hadapan kaunter. "Puan Sofia biasa minum kopi ke? Saya belanja sebagai balasan khidmat nasihat buku tempoh hari." "Oh." Sofia terkejut seketika, tetapi kemudian dia mengangguk perlahan. "Saya habis kerja jam 5, kita jumpa di kedai roti di hujung jalan ya." Petang itu mereka duduk di tepi tingkap kedai roti kecil. Zulkifli menceritakan bagaimana dia pernah menjaga ahli keluarga yang diserang strok, bagaimana dia pernah ditinggalkan teman wanita dan pernah ada masanya ingin putus asa. Tetapi dia memilih untuk kekal. Kerana percaya bahawa kesakitan yang tidak membunuhnya akan mengajarnya untuk hidup dengan lebih mendalam. Sofia diam mendengar. Ada sesuatu yang hangat menyebar di dalam hatinya, bukan perasaan jatuh cinta yang tergesa-gesa, tetapi perasaan didengari, dilayan dengan lembut. Sesuatu yang sudah lama tidak dirasakannya. Zulkifli memandangnya tersenyum. "Saya tak tahu Puan pernah lalui apa, tapi mata Puan nampak sedih sangat, walaupun begitu masih kuat." Sofia mendongak tersenyum nipis. "Terima kasih Encik Zul. Saya sedang belajar semula cara untuk mempercayai orang lain." Malam itu Hafiz turun dari bas di stesen Ipoh. Dia berdiri memandang bandar yang sama diselubungi kabus, hatinya berdebar. Dia tidak tahu siapa yang akan menyambutnya, juga tidak pasti ada yang akan menerimanya. Tetapi sekurang-kurangnya dia tahu dia perlu kembali, walaupun hanya untuk meminta maaf dengan cara yang sepatutnya. Dengan segala kebenaran, langkah kakinya perlahan-lahan menyusup masuk ke lorong yang biasa. Lampu jalan berkelip-kelip di kaki lima yang basah hujan. Dari jauh lampu kedai buku Sofia masih menyala. Petang itu Ipoh hujan renyai-renyai. Lampu jalan kuning malap angin menyusup melalui bumbung berbunyi desiran halus. Di hadapan kedai buku kecil di hujung jalan, sesosok tubuh berdiri senyap memakai baju hujan, tangannya memegang beg kain yang sudah lusuh. Sofia baru selesai mengemas rak bersiap untuk menutup kedai apabila dia menoleh dan terkejut. Dia menyangka dia tersilap pandang, tetapi apabila orang itu perlahan-lahan menanggalkan tudung baju hujannya, wajahnya yang basah kuyup kerana hujan dan angin terpampang. "Hafiz." Suaranya serak, "Abang dah balik." Suasana seperti membeku. Sofia berdiri, kaku tangannya yang diletakkan di tombol kunci terhenti di udara. Angin sejuk bertiup kencang. Dia membuka mulut perlahan. "Abang balik buat apa?" Hafiz menundukkan muka. "Saya tak mengharap dimaafkan, saya cuma nak jumpa awak sekali. Nak minta maaf dan terima semua yang patut saya terima." Sofia tersenyum nipis, bukan mengejek tetapi kesakitan.
Terima abang fikir dengan balik dan cakap sepatah dua kata dah cukup ke abang tahu saya hidup macam mana sepanjang tempoh ni tak abang tahu memang tak boleh ganti rugi, tapi mak saya hampir mati saya kena hantar mak ke rumah penjagaan. Saya tinggalkan seluruh masa depan hidup saya cuma untuk mengutip serpihan yang abang dan mak saya dah pecah hancurkan. Kesunyian berlarutan air hujan meresap melalui leher baju yang sejuk hingga ke tulang belakang, tetapi yang lebih dingin adalah pandangan mata. Sofia, pandangan seorang yang pernah mencintai, pernah percaya lalu dikhianati hingga ke lubuk hati. Seketika kemudian Sofia membuka pintu dan melangkah keluar. Dia melintasi Hafiz tidak menoleh. Mak saya di rumah penjagaan bunga raya, kalau abang masih ada sedikit keberanian pergilah minta maaf pada mak. Kemudian dia pergi. Sosok kecilnya hilang perlahan-lahan di balik titisan hujan renyai-renyai. Keesokan harinya Hafiz mencari rumah penjagaan itu. Bilik nombor 204 Puan Aminah sedang duduk menyulam sapu tangannya bergetar perlahan. Apabila melihat Hafiz masuk dia terhenti. Anak. Oh tidak. Hafiz memotong kata berlutut, jangan panggil saya begitu lagi. Saya cuma lelaki keparat yang mengkhianati, saya bukan lagi menantu mak juga tidak layak jadi manusia. Puan Aminah melangkah mendekat meletakkan tangan di bahu Hafiz. Tapi mak masih hidup sebab ada seorang seperti awak pernah ada di sisi mak. Saya minta maaf kerana telah membunuh anak dalam kandungan mak, minta maaf kerana buat mak sakit sehingga hampir mati. Suara Hafiz tersekat. Saya tak mengharap dimaafkan, cuma harap mak hidup baik dan kalau boleh jangan biarkan Sofia benci saya selamanya. Puan Aminah mengalirkan air mata. Dia tidak lagi marah, tidak lagi menyalahkan, hanya tinggal rasa penat yang berpanjangan. Seolah-olah sepanjang hidup ini dia telah menanggung terlalu banyak kesilapan dan kesunyian. Dia berkata perlahan, pergilah, kalau takdir masih berpihak ia akan beri awak peluang. Tapi lain kali hiduplah sebagai lelaki sejati. Hafiz menunduk memberi hormat lalu berpaling pergi. Malam itu Sofia menerima sepucuk surat yang diletakkan di kaunter buku tanpa nama, hanya tulisan tangan yang dikenali. Saya dah pergi bukan lagi untuk lari tapi untuk membayar. Terima kasih kerana pernah mencintai saya, kerana pernah sekali memanggil saya suami. Jika esok lusa awak bahagia, lupakanlah saya. Sofia melipat surat itu senyap-senyap memandang keluar. Di mana jalan masih sibuk tetapi hatinya menjadi tenang buat pertama kali setelah segalanya. Zulkifli masuk ke kedai, tangannya memegang segelas susu soya panas. Hari ini awak penat ke? Sofia mengangguk perlahan. Buat pertama kali dia tersenyum senyuman yang tulus. 3 bulan selepas Hafiz meninggalkan Ipoh, semuanya seolah-olah telah tenang seperti permukaan tasik tanpa angin. Rumah lama keluarga Sofia diletakkan untuk dijual. Dia tidak kembali ke sana lagi. Bukan kerana takut, tetapi kerana sudah faham. Ada rumah yang hanya patut wujud dalam ingatan, bukan untuk terus dihuni. Sofia kini tinggal bersama ibunya di sebuah pangsapuri kecil berhampiran pusat bandar. Puan Aminah setelah menjalani rawatan psikologi yang stabil bersetuju untuk berpindah berkongsi ruang yang sempit tetapi hangat. Pagi-pagi dua beranak itu bersarapan ringkas roti bakar dan kopi o. Malam pula Puan Aminah menyulam sapu tangan. Sofia membaca buku, mak rasa macam hidup semula tak? Sofia bertanya, matanya tidak beralih dari buku. Puan Aminah tersenyum, ya macam hidup semula tapi kali ni mak tahu menghargai lebih. Zulkifli masih muncul secara berkala, tidak memaksa, tidak mendesak. Dia membantu membaiki paip air, menukar mentol lampu, membawa ibu Sofia pergi pemeriksaan kesihatan berkala. Setiap kali lapang dia singgah di kedai buku membawa kuih muih, beberapa cerita dan senyuman yang tulus. Suatu hari Zulkifli memegang sebuah buku baru diterbitkan. Awak cuba baca ni. Watak utama perempuan dia pun pernah lalui kehilangan, lepas tu akhirnya jumpa diri sendiri. Sofia mengambilnya mengangguk, terima kasih Encik Zul. Sebab tak banyak tanya. Zulkifli memandangnya, matanya lembut. Sebab saya tahu kalau awak nak berkongsi awak akan cakap sendiri, kalau tidak berdiam diri pun adalah satu cara menyayangi. Mereka tidak berkata, saya sayang awak, tidak berjanji masa depan, tetapi di mata mereka, dalam pandangan senyap mereka adalah seluruh kepercayaan yang sedang hidup semula. Manakala Hafiz, dia sedang bekerja sebagai pembantu tukang masak di sebuah restoran kecil di Tanah Rata Cameron Highlands. Pemilik restoran adalah pasangan tua yang penyayang, tidak bertanya masa lalu. Dia hidup sederhana, setiap bulan menghantar sedikit wang ke akaun Sofia dengan catatan bayar balik secara ansuran, tak perlu balas.
Suatu pagi yang berkabus, Hafiz berdiri di luar anjung restoran, tangannya memegang segelas kopi sejuk. Melihat kabus menyelubungi seluruh gunung, dia berbisik. Jadi saya masih dibenarkan hidup. Dia tidak mencari Sofia lagi, bukan kerana tidak lagi mencintai tetapi kerana telah belajar cara mencintai tanpa memiliki. Pada bulan Disember, Ipoh diselubungi kesejukan. Sofia membawa ibunya ke pesta buku di mana Zulkifli menguruskan gerai. Di tengah keramaian orang, dia perlahan-lahan menggenggam tangan ibunya. Mak rasa seronok, tak dah lama Mak tak rasa diri. Mak bukan lagi orang yang buat salah. Mak cuma orang tua biasa. Sofia tersenyum. Buat pertama kali, setelah bertahun-tahun, dia benar-benar merasa tenang. Di pentas kecil pesta buku itu, MC muda menjemput penonton berkongsi cerita yang pernah mengubah hidup mereka. Zulkifli memandang ke bawah, mengangguk perlahan kepada Sofia. Dia perlahan-lahan melangkah naik ke pentas memegang mikrofon. Saya pernah melalui satu peristiwa besar, kehilangan suami, kehilangan seluruh kepercayaan kepada darah daging sendiri. Tapi saya takkan ceritakan hal tu hari ini. Saya cuma nak cakap ada perkara buruk yang kita sangka akan membunuh kita sebenarnya cuma mengajar kita cara untuk hidup dengan lebih mendalam. Saya telah memilih untuk memaafkan bukan kerana orang lain layak tetapi kerana saya sendiri layak untuk mendapat ketenangan. Seluruh dewan bertepuk tangan. Zulkifli berdiri di bawah, matanya berkaca-kaca. Puan Aminah memandang anaknya menggenggam erat tangannya, mengemam bibir. Saat itu mereka tidak perlu berkata apa-apa lagi, darah daging telah kembali bersatu. Tidak semua orang bernasib baik memiliki kehidupan yang lancar. Dan tidak semua luka boleh sembuh. Walaupun masa berlalu berapa lama pun, tetapi yang penting bukan berapa lama luka itu wujud tetapi bagaimana seseorang itu terus hidup dengannya. Kisah Sofia, seorang wanita mandul yang pernah hilang kepercayaan kepada cinta dan darah daging, telah berakhir bukan dengan pengakhiran dongeng tetapi dengan pilihan yang matang memaafkan masa lalu untuk terus melangkah dengan dirinya sendiri. Puan Aminah, ibu yang pernah melakukan kesilapan yang tidak dapat dimaafkan, telah memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan dan diam-diam membina semula apa yang pernah hancur. Kadang-kadang permohonan maaf yang tulus tidak dapat membaiki segalanya tetapi ia adalah permulaan untuk proses menyelamatkan diri sendiri. Manakala Hafiz, lelaki yang memikul dosa terlalu besar, telah berundur bukan kerana lemah tetapi kerana faham bahawa ada luka yang tidak sepatutnya cuba disembuhkan tetapi dibiarkan menjadi parut, mengingatkan diri untuk hidup dengan lebih berpegang pada adat. Dia memilih untuk pergi jauh secara senyap, membayar semula apa yang terhutang, cara penebusan dosa yang senyap tetapi penuh tanggungjawab. Dalam hidup, setiap orang boleh melakukan kesilapan. Malah ada kesilapan yang membuat seseorang perlu membayar seumur hidup. Tetapi apa yang membuat kita masih layak dipanggil manusia bukan kesempurnaan tetapi keupayaan untuk mengakui kesilapan, bertanggungjawab dan hidup semula dengan hati yang tulus. Cinta tidak selalu datang dengan kebahagiaan. Keluarga tidak selalu menjadi tempat yang hangat. Tetapi jika masih ada seorang yang sanggup memaafkan, masih ada seorang yang sanggup membaiki kesilapan, maka setiap keretakan juga boleh menjadi lembut. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah tetapi orang yang tahu bangkit setelah kesilapan dan tidak menyakiti orang lain lagi. Dan jika anda pernah hancur, pernah dikhianati, pernah hilang kepercayaan, ingatlah anda berhak untuk marah, berhak untuk menangis, berhak untuk rebah tetapi juga berhak untuk bangkit dan hidup kehidupan yang lebih bermakna. Kerana di tengah-tengah abu yang hancur, masih ada tunas-tunas kehidupan yang hijau.